betul orang. Oh, Mak Angkau! Pada balik! Pada balik! Ku semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa? Huh? Huh? Tu! Ha! Huh? Opa, mana aiskrim? Ha? Aiskrim kita orang? Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul-betul-betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Panas tu. Lah, Opa dah makan habis. Alah, sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yelah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah, Itu buah. Kita orang nak aiskrim. oh, nak aiskrim? Boleh. Nah, bawa semua ke dapur. Cepat! Tunggu apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis, Ipin suka manggis. Ciku, Ipin suka ciku. Langsir, Ipin suka langsir. Mata kucing. Suka juga. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Huh? Buah apa ni? Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah. Opa tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa? Sabarlah. Itu je. Rambut. Rambut. Rambutan tak ada. Akak ni. Nak rambutan minta ke atuk. Ngap. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur? Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi, semua nak. Minum jus buah naga ni. Sedap.
Sebab tu Opah suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Huh? Wah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pak. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Ipin! Aiskrim! Sedapnya! Au. Habis. Mana kau beli? Au. Ini tak dijual. Kak Ros buat. Khas untuk kita orang je. Sedap. Hai, Suara Mail. Comel. Aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Pilih. Ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Kau ada, Ihsan? Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni? Nail, hutanglah. Rugilah aku. Huh? Aiskrim sedap. Punya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak khasiat. Buah nanas. Bagus untuk membina tulang sihat. Betik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan. Ciku, langsat, manggis. Rambutan ada? Rambutan. Ha. Tu. Ambil je. Yalah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk. Ha? Atuk juga. Penatnya. Sedaplah rambutan atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh, makanlah. Atuk dah puas. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan dari jangkitan penyakit dan selsema. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok Fizi tu. Makan sampai meleleh. Habis comot. Fizi. Makan buah. Saya suka. Makanlah. Banyak ni. 2, 3 makan durian. Tak ada durian? Durian. Nanti. Wah, buah-buah.
Ha, tengok ni. Ha. Durian! Durian siapa ni tu? Durian dari dusun Atuk lah. Besarnya. 2, 3. Oh, 2 saja. Mana cukup untuk saya? Haiya, cukuplah Cacik. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu, bila ada durian, mesti ada manggis. Saya mau makan durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul? Durian baik untuk jantung dan penawar untuk sembelit. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Ha? Siapa nak makan kulit manggis? Sedap ke? Bukan untuk dimakan. Tapi kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Dapatkan segera di pasaraya terdekat anda. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Betul. Sudahlah, Tutuk. Atuk lupa pula. Ambil manggis tu. Habis kau makan? Untuk Atuk? Aku pula. Habis kita orang makan. Licin. Tak malu bagi orang lepas tu kau yang habiskan. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Atuk, ya? Baik, Opa. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Makan buah dalam tin. Sentiasa ada jual. Buka je. Wah, nenas. Siapa nak? Nak. Opa? Nampak sedap kan, Ipin? Makanlah. Makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Dan sekarang, makan buah dalam tin pula. Baguslah. Jangan asyik makan ayam je. Makan buah-buahan patut menjadi amalan pemakanan kita. Opa. Kita patut makan buah-buahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-buahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah. Dan malam makan buah segar lagi. Macam itulah baru diet seimbang. Iya ke? Takkan makan buah je. Nasi makan juga. Buah-buahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh. Boleh. Lebih-lebih lagi buah-buahan tempatan. Elok untuk kesihatan. Jadi, akak kenalah buatkan kita orang jus dan aiskrim buah hari-hari. Kan, Ipin, kan? Betul. Banyak cantik. Yalah, Ros. Bagi adik-adik kau makan pisang. Supaya mereka bertenaga. Dan makan tembikai boleh meningkatkan sistem imunisasi. Apa maknanya? Maknanya, Apa, Opa? korang tak akan mudah jatuh sakit. Dengar tu, Kak. Boleh kan? Yelah.
itu macam? Main tipu saja. Dua ikat RM1 lah. Berbaloi. Durian tak ada. Makan rambutan kat rumah tu. Tak payah bayar pun. Suka hati kau lah, Fizi. Boleh rasa? Sebiji je. Main bawa rambutan banyak kerja. Apalah Cacik? Dia masuk dalam keluar saya. Cikgu suka tengok Mail pandai berniaga. Tapi kalau nak berniaga buah-buahan tempatan, bukan di sini. Buka gerai. Jual durian Mail. Ambil ni. Sekarang ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan pun sedap. Agensi inilah yang mempromosikan buah-buahan tempatan untuk menyokong gaya hidup sihat. Oh. Wow, banyaknya buah. Mesti ajak Daddy beli ni. Aku nak beli anggur dan strawberry. Itu bukan buah-buahan tempatan. Tak ada. Tak payah pergilah. Apalah, Ihsan. Tahu makan saja. Ehsan, tak ada anggur, ada mata kucing, langsat, duku. Ya, tak ada strawberry, ada... Buah naga. Sama je merah. Tapi lagi sedap. Betul! Jadi, murid-murid semua mesti lebihkan makan buah-buahan tempatan. Marvelous, cikgu. Marvelous. Wah, saya suka. Saya suka makan jambu batu. 2-3 jambu batu. Nanti muka banyak jerawat batu. Mana ada? Mama saya kata jambu batu elok untuk kulit. Sebab itu saya pilih yang cantik, kulit licin dan bersinar. Betul-betul. Opa pun kata buah-buahan tempatan banyak khasiat. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Semua pun patut suka makan buah-buahan tempatan. Saya suka durian. Dengar tu semua, buah-buahan tempatan merupakan kekayaan negara yang paling bernilai. Buah je, cikgu. Ia bukan sekadar buah, tetapi senario pemakanannya merupakan budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan. Betul-betul. Boleh ledar. Rambutan aku. Upay, kau nak pergi mana tu? Tarik cepat. Kiri. Oh, kanan sikit. Oh, kiri. Oh, kanan sikit. Kanan. Tarik. Jangan marah. Jangan pijak kaki aku. Tarik kuat. Wish, kenapa tak ikut cakap saya? Tarik. Itu macamlah. Oh, sana pula. Cepat. Apalah. Air. Saya mau air. Tangan aku penatnya. Macam mana? Dah banyak dapat rambutan? Dalam bakul tu. Ini banyak kau kata. Belum. Mana yang lain? Peliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi. Sedapnya! Ihsan!
Ha? Apa? Habis semua kau makan? Tak tinggal untuk kita orang pun. Tu, dekat pokok ada lagi. Ish, kena dia ni. Mail, sabar. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Iyalah tu. Dah, tak apa. Mari Atuk tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tu. Lagi. Oh, tu. Itu banyak tu. Boleh aku jual. Payah. Mau makan aja. banyak-banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Balasai. Tepuk lagi kuala tu. Dah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam tu. Air dalam tempayan tu. Waktu makan. Hari ini saya ada bawa tosen. Mak El, saya mau sikit. RM2. Haya, sikit saja, Mau Mak. rasa? Iya, aku mau. Saja. Sama-sama. Tapi, kalau dah habis bagi aku tu. Tak apa, ambil saya punya. Fizi. Nah, Kenapa? Engkau tak nak makan? tak nak. Betul kau tak nak makan? Betul lah. Kenapa semua tak percaya? Akhirnya, Ehsan sudah kenyang. Bukanlah. Perut aku sakit. Agaknya sebab semalam kau makan banyak sangat rambutan. Betul. Sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Ehsan tertelan biji rambutan? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Betul ke? Jangan main-main, ha? Pokok tumbuh dalam perut. 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 Pokok. Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam perut. Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ehsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ehsan. Betul. Perut Ehsan. Bahagian 2. Semua beratur. Yalah. Sini sikit, Ijat. Jangan tolak-tolak. अब की खड़ी जो हो भाई सैया जी परधानी में अब की खड़ी जो हो भाई सैया जी परधानी में नलका दे बनिसानी में ना अब की खड़ी जो हो भाई सैया जी परधानी में नलका दे बनिसानी में ना अब की जीत कटक डर ले ले भाई परधानी में नलका दे बनिसानी में ना अब की खड़ी जो हो Dua tiga kereta boleh masuk dalam perut ke? Boleh. Sekarang, semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ehsan. Pejam. Macam apa? Kita sampai ke?
Apa ni? Hei, ini gigi. Tapi, kenapa gigi ini kuning? Ih, mesti Ihsan tak gosok gigi. Aku gosok lah. Oh, maknanya kita sekarang berada dalam mulut Ihsan. Betul? Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh? Oh, jadi ini ialah lidah. Hai. Dengar arahan cikgu. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus. Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini, sini. Saya sudah tumpah. Oh, tingginya. Boleh main gelongso. Jom. Tak nak. Gelap sangat kat bawah tu. Aduh! Sakit! Penuhnya perut Ihsan. Jangan, biar makan banyak. Tapi kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Tak ada pun. Penatnya cari. Penat. Tu, dia. Iyalah. Apa tu? Oh, 2, 3 cacing. Perut Ihsan ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul. Misi kita dah berjaya. Yeay, cikgu. Dah dapat biji rambutan tu. Ha, bagus. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh, tidak. Kita sudah terperangkap dalam perut Ihsan. Jangan cemas. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Macam mana? Dah jumpa. Jom. Korang perasan tak? Makannya makin sikit. Ya. अरे तीज तू झकास पाडू तूप के तू राखी हा
untuk melarutkan makanan supaya boleh diserap oleh badan. 2-3 makanan kau, habislah kita. Cepat! Kita kena keluar dari sini. Mari. Tidak! Ayah, macam mana ni? Biji rambutan tu pun hancur lah. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Ihsan. Kawan-kawan, tengok. Apa nak buat ni? Masuk ke usus kecil cepat. Usus kecil? Mana? Ada babangnya. Marvelous. Tapi tinggi. Macam mana? Tak balik. Cepat. Ikut makanan. Ikut. Ya. Ya. Cepat Ipin. Jauh lagi ke ni? Aku dah tak tahan. Jangan muntah. Saya tak suka. Panjangnya. Iya, panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan 3 tingkat. Lorong ni sangat luas. Sudah keluar. Mana pula ni? Sekarang kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Kawan-kawan, jom. Lama lagi. Kita nak sampai. Dah penat. Saya. Dah tak ada jalan. Ya pun. Alah, ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ihsan buang air besar? Banyak kotor lah, cikgu. Tapi itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau berjoget-joget. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku. कैसे हो कैसे हो पीली ला दारू ना बुझे मेहरा
लहंगा में मार दे हम ताला तो बोला लेबा तू कैसे हो। अरे लहंगा में मार दे हम ताला तो बोला लेबा तू कैसे हो। लहंगा में मार दे हम ताला लेबा तू कैसे हो। Mana pula si Rainbow ni? Ha? Rainbow! Rainbow! Atuk, sini. Ha, mana kau jumpa? Kat rumah kita orang. Rainbow nak bawa lari selipar Ipin. Ha? Oh, jangan marah dia. Nanti dia merajuk, menghilangkan diri. Siapa susah? Atuk juga. Atuk manja kan sangat Rainbow ni. Sebab tu dia nakal. Ha? Betul. Goreng baru tahu. Dah. Ayam pun korang nak sakat. Atuk, dah lama ke Atuk bela Rainbow ni? Lama dah. Sebelum dia jadi ayam lagi. Jadi ayam? Masih telur. Oh. Ceritalah, kita orang nak dengar. Atuk ingat lagi. Masa tu, Atuk tengah bersihkan rumah. Apa tu? Telur ayam? Macam mana boleh ada kat sini? Mana pula ibu ayam ni? Kesian. Tak apalah. Mulai hari ni tinggal dengan Atuk. Atuk pun bela hingga besar. Sampai sekarang. Kesian Rainbow. Nasib dia sama macam kita. Yatim piatu. Nasib baik Atuk jumpa. Kalau tidak, tak tahulah apa nasib Rainbow ni. Berapa agaknya umur Rainbow? Dah tua. Yelah, kau dah 5 tahun. Apa? 3, 4, 5. Kita orang pun 5 tahun. Tapi masih budak lagi. Betul. Muda lagi. Untuk seekor ayam, 5 tahun tu kira dah tua. Punya apa tu? Oh, lupa. Atuk masak air. Korang, tolong bagi makan ayam-ayam ni. Baik.
Seronoknya kau. Tu. Ambil makanan dia. Bijak. Tahu tak apa? Teman mali lapat, teman mali sini. Ayah, bikin orang susah. Nasib baik wah cepat break. Mana itu ayam? Ayam Rainbow. Ya loh, itu ayam lah. Selalu main-main di jalan raya. Sudah mati kah? Kenapa? Apa hal ni? Rainbow kena langgar tu. Apa? Rainbow! Rainbow, bangun! Kenapa boleh jadi macam ni? Okeylah tu, tak perasan Rainbow kat tengah jalan. Ya loh, wah tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah, Tom. Memang si Rainbow ni suka merayau sana sini. Lepas tu, tak tahu jaga keselamatan diri. Ini ayam mau patut saya. Pergi ke soroban sekarang. Habis buat kacau. Menyusahkan orang. Mengajuk. Nak pergi manalah tu? Atuk, pergilah tangkap dia. Nanti dia hilang, Atuk juga yang susah. Biarlah dia. Sampai masa pandailah dia balik. Kesian. Rainbow merajuk lalu pergi entah ke mana. Begitulah cerita perginya Rainbow. Tak tahulah dah balik ke tak Rainbow tu. Kesian Atuk. Mesti dia risau. Opa menangis ke? Taklah. Opa tengah potong bawang ni. Lah. Alah. Ayam merajuk pun nak kecoh. Mestilah. Itu kan ayam kesayangan dia. Tapi itu kan ayam je. Tak kisahlah ayam ke, kucing ke, bila dijaga dengan baik, mereka akan jadi kawan dan peneman pada kita. Kita akan rasa sayang macam sayangkan ahli keluarga sendiri. Mestilah risau kalau hilang. Betul. Alah, jangan risaulah. Nantilah Pa, mesti dia balik punya. Macam kita orang.
Tahu tak apa. Kejar apa lagi? Kau tendang. Rainbow! 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 Korang ada nampak Rainbow? Tak ada. Mana pula ayam ni pergi? Tak balik-balik. Risau pula atuk. Ni dah nak malam. Malam banyak pemangsa. Ada ular, musang, macam-macam lagi lah. Dia pula suka bersendirian. Tak suka bercampur dengan ayam-ayam lain. Bahayanya. Atau nak kita orang tolong cari? Tak payahlah. Dah lewat petang ni. Nanti risau pula. Opa, orang lambat balik. Rainbow! 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 Buka sikit je. Itulah. Ipin, bangun. Ada benda kat luar. Jadi, sepanjang malam korang tak tidur? Pengen tak tidur. Aku tidur nyenyak. Sekejap. Aku dengar bunyi. Bak. Ini betul lah. Bukan buat-buat. Aku rasa itu roh Rainbow. Rainbow dah. Sebab tu dia tak balik-balik. 2, 3 kapal karam. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rainbow dikejar musang. Macam kilat Rainbow. नासा में होके उदासा बिगड़ले सुते न दिले हमके रात भर जगवले चलल नहीं जाता तू दवैया ला दे ननदो चलल नहीं जाता तू दवैया ला दे ननदो छापना हर दिया मोर कमरिया टूटे ननदो छापना हर दिया मोर कमरिया टूटे ननदो. Lari. Terus kamu ngapain? Aku nak tolong, tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rainbow. Fizi, kamu sangat tak baik. Kamu biar Rainbow kena makan. Apa? Rainbow kena makan? Siapa makan dia? Tak adalah. Dia orang lari sebalik semak. Fizi pergi tengok, tinggal bulu-bulu Rainbow je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Kat semak belakang rumah Fizi. Kesian Atu. Kalau betul Rainbow dah kena makan. Perginya Rainbow. Tinggal bulu je. Ish. Itu bunyi yang macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Agaknya betul roh Rainbow. Jom tengok.
Bersepah-sepah. Apa dah jadi? Rainbow yang buat rempah. Rupanya dia duduk menyorok ke dapur kita. Tengok roti. Habis dia patuk-patuk. Dah, buka pintu tu. Halau dia keluar. Tapi kita orang nak tangkap Rainbow nak buat dia aduk. Berani dia berakkan aku. Rainbow! Rainbow! Sini! Rainbow! Rainbow! Sinilah! Yeay! Berjaya! Suka betul kau dengan selipar tu, ya? Iyalah. Atuk jumpa dia pun dekat timbunan selipar. Yelah. Sakit kaki rupanya. Dah siap? Rainbow. Dah, jangan pergi mana-mana lagi. Menyusahkan orang mencari je. Atuk, macam mana Atuk dapat nama Rainbow? Nama Rainbow ni dari hero filem kesukaan Atuk. Orang yang berani hidup bersendirian dan berdikari. Macam ayam Atuk ni. Pergilah mana-mana, dia akan balik dengan selamatnya. Sebab itu Atuk panggil dia Rainbow. Perginya Rainbow, tapi pasti kembali. Of course! This one for Wednesday. Tomorrow I bring the one for Thursday. And Friday, Saturday, and Sunday. There's no school on the weekend, son. Never mind. I have the one for Monday and Tuesday. And all the other days. Listen. What is this? Just now. So stink. Sorry. Hey, the principal is coming.
Always like Huh? that. Yeah. Watch out, Chumail. Liar. Come on, guys. I was just kidding. You better watch out. Good morning, everyone. Stand up. Good morning to you, teacher. Good morning to you, teacher. Sit down. Today we are going to learn. Huh? Do you like my shoes? So shiny. Pretty. So pretty. I like it. Yeah. Wow. So They're so red. Yes, that's you, teacher. They're okay. That's a nice color. Thank you. If you want to buy beautiful shoes like mine, ask your parents to take you to the Malaysian wholesale store. The one that just opened. There are lots of things there. Just like Ehsan's bottle. Daddy got it from overseas. That's right, teacher. Really? Let me see that. Come on, Ehsan. Just for a while. See, everyone? This is the symbol for things that are made in Malaysia. Wow. It's made in Malaysia. Yes. Don't just assume the cool things are imported. Most plastic products, we can make them too. What do you think of that? Isn't it great? Made in Malaysia. You're right. It says so here. It's here too. Mine too. Huh? It's nothing. Yes, you are all made in Malaysia. No, I am made in Indonesia. Three cows that moo. This is made in Malaysia too. Marvelous. I drew it myself. What's that smell? So bad. Rose, what is that burnt smell? Huh? What's wrong? The pizza's ruined. And I saved away all day. This is hard. It's all right, Rose. It's not your fault. That's an old oven. It can't work properly. Huh? But Opa's older. He seems okay. What? You naughty kids! Rose, there's a new shopping mall. Come, let us go there. That's right, Opa. Teacher talk about that mall too. There are lots of stuff. I know. The products are all made in Malaysia. Yes. That's what I like. Only products made in Malaysia are able to fulfill the needs and requirements of our people. Like me. Oh. That's right, Opa. Come on, let's go. Huh? Can we come too, can we? Sure. Go and get ready. Yay! Let's go.
Don't you dare buy anything. Just take a look around. Huh? This place is huge. Welcome. Come on, Ipin. Upin, look. Huh? Opa, here. Upin, Ipin! Where you going? Just follow them, Rose. The toy shop. So many toys. Wow, Ipin, here. Whoa, this is awesome. Looks like the ones we had. This is even more awesome. Yeah, try spinning. 1, 2, 3. See that? Once broken, considered sold. Kak, can we get this? Huh? Come on, Kak, please. Opa! Isn't this beautiful? Wow! So pretty. Get it, Opa? Malaysia's songkets are really beautiful. But I can't afford it. It's okay, Opa. When I grow up, I'll get you one. All right. Opa. Doesn't this look good on me? Huh? How do I look? Papa! Try this one. Huh? Here. This suits you the best. Wow! Uncle! Are you again? Playing around everywhere, huh? Huh? Mutu, you also shop for your clothes here? Huh? Of course. I have a very high standard. The qualities of the clothes here are very high. Number one, it feels so comfortable when you wear it too. Very soft. And when you wash it, the colors maintain. That's the quality of products made in Malaysia. Maintain. Suitable for Malaysians and tourists. Huh? Rose, you have quite a taste. This one or this one? Both are beautiful. Just buy it. Well, Mutu, are you going to pay for it? Sure, why not? Really? Just one, eh? Thank you, Uncle. Bye. I can't wait to play. Me too. Opa, I'm gonna check out the shoes. Go ahead. I will be over there. Upin, Ipin. Follow your sister. Ping, look at this. This one's nice. I love the color. Me too. Upin, Ipin.
Are you buying shoes? No, we're buying fried chicken. Yum, yum, yum. So yummy. Huh? Wow! I like it, I like it! Wow! So pretty! You cannot wear heels. Yeah, it hurts. Try that one. Oh, I already have those. They are the best. They don't hurt my feet. Very comfortable. Try them on. How is it? You're right. Are you done? Let's go find Opa. Kak, we want this one. They're comfortable. Please, Kak. No. But... Huh? We have to live, buy, and use Malaysian products. Huh? Yes. Right, Mimi? That's right. Made in Malaysia is the best. Huh? Come on, Kak. All right. Yay! Like your new shoes? Of course. Made in Malaysia. We're so proud. I know. Open it. Wow. Don't you want to open this? Huh? Yeah, I forgot. Rose, that's for you. For me? Yes, open it. When did you get this? So big. Hurry up, Kak. Open it. Shoo. This is all mine. Let's continue. You first. Now, you first. Wow! It's a brand new oven. I can bake anything with this. Pizza, cookies, cupcakes, cheesecake. Chicken cake? Yes. Wait. There's no such thing. Thank you, Opa. I love it so much. You made the right choice. Of course. I choose this oven because it's modern, high quality, and the price is reasonable. And it's made in Malaysia. Definitely the best. And satisfaction guaranteed. Yes. Excellent. What are you waiting for? Let's get cooking. Don't burn anything this time.
No problem. Your turn. Do your best, Fizzy. That was so cute. It's Junket Singh's turn now. Watch closely. That's it. Oh no, I lost. Anyone else want to try? Quick. My skinny dog. We won. That's not fair. 2 against 1. Sure, it's fair. I'm the judge. Whoa, those spinning tops are marvelous. Where did you get them? For me in Malaysia more. You can't help but buy. Wow. You have new shoes too. So nice. So pretty. Yolo. Excellent. Yes. Wow. So yummy. I want some pizza. Help yourself. Eat all you want. Oh. There's more.